Kisah ni di akhir tahun 80-an. Masa tu jalan Keluang Air Hitam ni masih lagi banyak kawasan hutan, pokok getah. Masa tu kereta tu masih lagi, orang kata tak ada banyak lagi kereta lah dekat jalan raya ni. Pengangkutan awam yang macam bas, teksi sapu ni menjadi pilihan penduduk sekitar situ lah. Okey. Masa tu bas henti-henti yang ting-ting-ting kan, bas yang orang kata bunyi loceng tu kan. Okey. Lalu dekat jalan Keluang Air Hitam ni daripada 10 pagi sampai 10 hingga 11 malam. Ramai yang menggunakan perkhidmatan ni untuk ulang-alik bekerja daripada Bandar Keluang. Daripada Bandar Keluang di Bandar Keluang. Bas yang terakhir dari Air Hitam akan berhenti dekat stesen bas Keluang ni lebih kurang pukul 11 malam. Tak kira lah ada penumpang ataupun tidak, bas akan tetap balik semula ke Keluang. Pak Lan, bukan nama sebenar. Pak Lan, pemandu bas syarikat Johor Motor. Malam tu tak ada siapa pun naik bas yang Pak Lan bawa ni. Masa Pak Lan ni nak bawa bas tu pergi ke Keluang. Cuma Pak Lan ni ditemani oleh konduktor bas Simail. Masa tu kawasan perumahan terdekat daripada Pekan Air Hitam tu menuju ke Keluang dan Feeder Air Hitam tu dan kawasan institusi pertanian. Kemudian jalan sunyi dengan hutan dan pokok getah sampailah ke rumah kampung Rahmat dan perumahan awam Sri Lalang. Bila sampai dekat Sri Lalang, Pak Lan ni mula rasa mengantuk teramat sangat dah. Si Mael tu, yang konduktor ni dah berdengkur dah kat belakang pemandu tu. Mungkin penat dah seharian berdiri kan kutip tiket penumpang. Bunyi loceng bas. Secara automatik Pak Lan ni tekan brek dah. Macam lazimnya dia buat setiap hari tu. Bas turun daripada jalan rata, berhenti dekat bahagian tepi berumput. Pak Lan ni dalam hati dia sambil duk tengok cermin tu, dia kata lah, siapa pula yang tekan loceng ni? Bukan tadi tak ada penumpang ke? Dia kata kan. Dia pun tengok cermin pandang belakang, nak tengoklah tempat duduk belakang bas tu. Okey, terperanjat Pak Lan. Nampak ada seorang gadis berketurunan Cina yang berpakaian congsam merah berjalan perlahan-lahan daripada arah belakang bas tu pergi ke tangga depan bas. Berderau Pak Lan ni. Sebab terperanjat, Pak Lan ni benar-benar tak perasan. Dia kata, sejak bila pula Amoy tu ada dekat dalam bas ni? Bila awak naik, saya tak perasan pun, kata Pak Lan tegur Amoy itulah. Saya sudah lama dalam bas. Taklah orang latang minta duit, dia kata macam tu. Balas gadis Cina tu sambil tersenyum pamerkan gigi dia yang tersusun cantik. Mungkin si Mael ni tak perasan lah awak naik sebab tu dia tak minta duit tiket. Pak Lan ni tengok Mael duk lena tersandar kat kursi tu sampai terlenganga mulut-mulut. Tak apalah, awak turun sajalah, rezeki awak naik bas percuma, sambung Pak Lan. Terima kasih saya balik dulu kan. Sopan aja Amoy tu turun tangga kan. Pak Lan tengok sekeliling. Gelap aja, tak ada pun tanda-tanda ada rumah kat situ tu. Kat mana agaknya rumah si Amoy ni? Pak Lan duk tanya dalam hati dia lah. Rumah saya lalam sikit lah. Tak jauh, dia kata. Gadis Cina tu menoleh jawab sambil senyum. Macam duk dengar apa benda yang bermain dekat dalam minda Pak Lan masa tu. Dia terus melangkah hilang dalam keberatan malam masa tu. Pak Lan ni masuk gear 1 bergerak pergi jalan raya. Masa tu barulah Pak Lan perasan Pak Lan berada di hadapan kubur Cina yang besar di Sri Lalang. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Pak Lan ni beristighfar dengan kuat sampai Mael duduk tengah tidur tu pun terjaga. Dahi Pak Lan ni berpeluh-peluh. Tiba-tiba tangan kaki dia menggigil-gigil. Kenapalah dia langsung tak perasan itu kawasan kubur, dia kata, yang diturunkan gadis Cina tadi tu. Terbayang-bayang kat ingatan Pak Lan senyuman gadis Amoy tu kan. Kenapa Pak Lan, ada apa? Mael tanya dalam keadaan mamai kan, terperanjat. Tak ada apa-apa. Pak Lan teruskan perjalanan. Esok Pak Lan cuti. Pak Lan demam kata.